Jangan fikir lagi tentang untung rugi, tak payah. Adik-beradik saya sendiri, kawan-kawan ofis saya sendiri, mereka ni dah tahu lama saya bimbing masyarakat menabung emas. Mereka tunggu. Akhirnya mereka terkena juga. Tetapi bermula buat simpanan dengan harga yang lebih mahal. Sebab tu menunggu tak membantu. Harga emas pasti naik jangka panjang 1, 2 tahun, 3 tahun ke atas. Buktinya tuan-puan, harga 2 tahun lepas, 1 tahun lepas, 3 tahun lepas semestinya lebih murah daripada hari ini. Harga hari ini mesti lebih mahal daripada tahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Pasti. Sebab harga emas akan terus naik. Jaminan daripada pakar-pakar keuangan, harga emas mesti naik disebabkan duit kita ni yang akan terus susut nilai. Inflasi kenaikan harga barang, susut nilai mata wang. Kalau tuan-puan percaya harga Maggi, harga telur, harga gula, harga beras boleh naik, turut terlibat harga emas juga naik. Jadi tuan-puan, kita buat tabungan emas, sebenarnya kalau kita faham, tak ada istilah rugi pun. Kita buat tabungan emas ni kan, kita berjaya keluarkan emas fizikal. Sebenarnya kalau kita faham, tak ada istilah rugi. Syaratnya kita simpan lama 1, 2 tahun, 3 tahun ke atas. Sebab tu untuk tabungan kali pertama, kali kedua, kali ke-10, jangan fikir lagi tentang untung rugi, tak payah. Paksa dulu buat simpanan. Paksa. Kita akan dapat keuntungan disebabkan kenaikan harga. Asas simpanan emas tuan-puan cuma 2 sahaja. Pertama, beli emas dapat fizikalnya. Kedua, keuntungan emas kenaikan harga. Kalau kita tahu 2 perkara ini, kita jauh daripada benda yang bukan-bukan. Kalau tuan-puan faham, tahu, kita beli emas dapat fizikalnya, syarikat itu lingkup, tutup, bankrupt sekalipun, kita tak akan terkesan apa-apa. Tak ada kena-mengena dengan kita apabila kita miliki emas fizikal. Jadi penting sangat-sangat beli emas biar dapat fizikalnya. Saranan saya 100%, buatlah tabungan emas melalui syarikat Public Go. Kerana syarikat Public Go ni bersandarkan emas fizikal patuh syariah. Jadi tuan-puan, jangan lagi terus menunggu. Kita tengok kenaikan harga emas. Tengoklah kenaikan harga emas. Kenaikan harga emas tuan-puan dalam masa 1 tahun melebihi 49%. Untuk perak silver kan, perak kenaikan harga 100%. Manakala ASB tabung haji hanya sekitar 5-6% sahaja setahun. Jadi tuan-puan, buat pilihan bijak. Duit kita simpan untuk dana kecemasan, kegunaan harian sahaja. Untuk simpanan jangka masa panjang, kita buat tabungan emas. InsyaAllah itu lebih baik. Pantun daripada pakar keuangan negara kita, Tuan Azizi Ali. Dulu pilih ubi, sekarang pilih beras. Dulu pilih ASB, sekarang pilih emas. Jadi simpanan jangka masa pendek 1 tahun ke bawah, 2 tahun ke bawah, 1 tahun ke bawah, kita buat simpanan dalam bentuk duit untuk kegunaan harian, dana kecemasan. Untuk simpanan jangka masa panjang, dana umrah haji, persaraan, deposit rumah, berkahwin, apa lagi? Nak beli tanah, dana pendidikan anak-anak. Lebih pandai, kita bekukan dalam bentuk gram emas. Tuan-puan, pergi dekat profile TikTok saya, buat tindakan follow saya. Terus hubungi saya.